Okey, langgar lah, langgar. Woi. Beratur belakang ya. Balik ya, parking sebelah dia. Hop. Hop lah. Oh. Langgar lagi. Faham now, betul lah si Warna Vlog. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali kita dekat Nas Explore. So hari ni aku ke Eco Flora 2. Kita orang hari ni nak main buggy. So tadi aku dah settlekan isi-isi form semua. So sekarang kita orang nak gear up and get ready lah. Sebab ada kejap lagi ada sesi briefing. So jom. Inilah helmet dia. Try lah. Cari helmet yang sesuai. Ini dah try helmet. Untuk kasut bagi ni ah. Kecil. We are just riding in a convoy and leisure style. We are not racing. There will be a guy in front, another guy is followed behind. So follow the guy riding one line, no overtaking and no racing. Alright? And please don't purposely hit or bang at riders. Because if happen any accidents due to improper driving, any damages to the buggy, you will have to claim. So ride at your own pace. Ride the speed you can control. Okay? When riding, if you're... So sekarang ni kita orang nak pergi get ready on track. So ni kita punya driver. Actually agak nervous. Sebab perempuan yang drive. Kita ni nak tukang shoot content je. Jangan pandang rendah. Jangan pandang rendah. Woo! So yang geng-geng ATV yang belah sana semua dah gerak lah. Rasanya kita dah kena beratur lah sana, dah boleh gerak lah. Tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan. Akan start tekan ni. Balik mati tekan. Bismillah. Ni rasa jatuh lah. Ya, memang. Beratur belakang ya. Balik ya, parking sebelah dia. Oh. Jangan takut-takut. Menggelepuh ya. Ya. C2. Ikut je lah. Kejap, stop. Okay, kejap. Kita C2 ada hole kejap. Mungkin track kita berlainan.
batu. Oh, hey. Bukit, bukit, bukit. Tak apa, orang dapat shot. Woo! Oh, 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 oh. Laju lagi tak boleh? Dia suruh potong. Wow. Jangan terbabas. Jangan terbabas. Oh. Kejap. Bismillah, bismillah. Beratur ya. Lemak, jam. Sabar ya. Sabar driver okey driver. Sabar. Tekan minyak driver, woi, ada basah. Jap. Makan habis. Ada orang mancing Tak tahu. Bosan lah, tak hardcore pun. Dia memang tak boleh kita jalan sendiri tu. Oh tak boleh. Memang tak boleh. Macam ada sediakan kedua arah kan. Kita tahu kan. Tak boleh. Sesat kan dalam ini. Orang ingat kan dalam video tu dia macam kita sendiri je. Boleh laju-laju tau. Tak boleh terbabas lah. Tu kan guide tu. Dia depan sekali guide tu. Ingat kan memang sendiri ke tak? Tak. Yang bergoyang. Rasa best lah dia besar tau. Kan? Tak tahu. Slope. Oh tak lepas. Awak kena undur. Oh lepas nak. Kejap. Tengok depan. Relax. Potong.
tadi pakcik bawa tak apa. ya. Yang ni akak ni. Santai je. Tak tersekat ya. Woo, woo, woo. Woohoo. Lecak guys, lecak. Aduh. Sejuk. Tak tahu dah. Jap. Sing. Jap bagi akak tu pusing dulu. Ya ke itu? Ya. Jangan terus. Ya. Okey. Berat dah tengok. Okey. Okey guys. Sekarang ni kita orang ada point yang kena berhenti-berhenti. So ada certain point lah. So kalau kita dah sampai dekat certain point macam ni, dia punya guide akan berhenti untuk kita explore lah tempat-tempat. So ni kita orang parking dulu. Lepas tu kita explore. So kat sini boleh bergambar lah. Tadi kita orang bergambar kat situ. Gambar kat situ. Nampaklah view-view kat sini. Dia macam nampak view tebing lah kat situ. So lawa je. So kita rehat 10 minit dekat sini. And then kita sambung lagi. Kenapa tak ni tak masuk eh? Oh. Woohoo. Hihi. Ke checkpoint. Kita dah sampai checkpoint. Slope ni. Sekejap. Okey. Bismillah. Okey, foto.
gerak sikit tu. Agak pacat dia guys. Tengok driving punya skill. Dah biasa. Eh, Kita biasa drive macam ni lah. Depan-depan. tengok. Mantap. Mana abang ni lalu Okay. Okay. Oh. Tak boleh lah. Oh, ini checkpoint kedua. Kena hiking. Tak adalah. Dia kata nak kena ambil gambar. Ada viewpoint katanya. Bukanlah viewpoint, tapi macam checkpoint kedua lah. So, alang-alang dah sampai ni. Rugi tak ambil gambar. Rugi tak ambil gambar. So, ni lah dia guys, checkpoint kedua. Ui, lawa guys. Sekejap. Nampaklah kawasan sekitar. Okay, sebabkan kereta bagi tadi tu ada masalah brake tau. Brake dia tak makan. So dia bagi kita tukar. Bagi yang guider punya lah. So dia punya bagi ni besar sikit tu. Means lagi stabil lah. Lagi stabil lah. Daripada tadi tu kecil je. Dia punya segi tayar dia pun besar. So lagi selesa. Kalau tak kita punya yang tadi macam ni kecil je. Apa-apa, kita proceed. Sebab ada orang tengah ambil gambar dekat atas tu. So nak tunggu dia ambil gambar. Sambil-sambil tu kita get ready. Opa. Hui. Ada slope. Tengok skill driver. Sekejap. Op. Opa. Ope. Opo. Aduh. Tepi sikit pokok. Alah, buat.
Oh main lah juga. Tak nampak air. Jap. Bagi dia jalan dulu, kita redah. Bagi dia jauh sikit, kita redah. Okay, kejap. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak! Okay, jap. Bagi dia jauh sikit, kita redah. Okay. 1, 2, 3, redah! Ini guys, kalau nak kencing je lah guys. Tak ada yang nak singgah-singgah kat sini guys. Hai, bau masuk mulut tu. Kat tu basah. Nampak? Ada ikut ya. Cakap dah, mai ikut di sini. Mai ikut. Aduh. Kamera. Okay. Apa? Wait. Break tak boleh ke? Dah, pelan. Bismillah. Tak apa, awak ke kanan sikit. Sengit sebelah guys, takut aduh. Kena muka guys, tahan guys, kena muka. Driver takut driver. Sakit lah driver. Aduh, driver. Ni besar ya guys. Oh, bismillah. Jap. Pokok. Pokok. Orang tak kisah lumpur, yang pokok sakit muka. Ya. Sakit guys, kena muka pokok guys. Driver teruk. Merah. Kejap, slope. Ui, jangan termasuk sakit tu Asalih lehe. Weh guys, ada tasik boleh casting ah. Weh, takut siap, jangan. Bismillah. Oh, okey dah. Alhamdulillah, lepas. Kejap. Sabar. Weh, bocet. Macam tak betul je budak ni. Okay, kejap. Kejap. Okay, bagi dia jalan dulu. Hey! Woi, ya Allah. Ya Allah, basah. Okay, dia ambil video. Okay, kejap bagi dia gerak dulu. Bismillah. Sorry bang, basah. Tak apa, abang dah biasa masak ini. Okey, kejap. Rapat sangat. Air lagi.
Ah. Aduh. Oh, kejap. Relax. Relax jap. Relax. Oh. Hoi. Dia dah bawa santai-santai ni. Dia tunggu yang belakang tu. Oh ni A1 ni. Ni trail A1 ni. Dia lain ni. Belakang kan? Follow Dia suruh follow Ya, dia kan orang kat rumah. Oh. Kejap. Betul ke? Oh tu ni lah. Repot. Kecil no. Stop by like a booty on the floor. This one night I got really on the floor. One night I got really on the floor. Okay, kejap. Okay. Laju! Lagi rasa pening. Lagi makan tertarik. Fokus driver. Memang tak apa, kita pun nanti ditanam di pasir. So ni macam rehearsal dulu ah. Allahu Akbar. Fokus driver fokus. Fokus. Narik nak tergolek nanti ditanam di pasir. So ni Bismillahirrahmanirrahim. Driver. Tak boleh lah, goyang sangat.
Ya. Ah, tu dia. Okey. Aduh. Oh. Aduh. Okay, kejap. Santai ya. Okey dah, go. Sekejap Tepi sikit. Balik dulu. Oh, nak balik dah. Oh. Jawab, slow sikit. Takut terbalik. Ikut je. Oh, tak ambil lagi. Oh, lah rasanya. Oh, dia pergi belakang. Oh. Alhamdulillah. Pakainya depan ni. Okey, dah stop. Alright. Sampai. Nampak sampai. Kita orang dah pusing satu trek ni. Kau tengok ah. Kecap habis tu. Mandi semua, memang package mandi apa semua memang best. Inilah bagi kita orang. Positor. Oh, ni kita orang dah habis. So kalau korang yang nak try aktiviti yang adventure dekat Johor ni, korang boleh pergi lah. Aktiviti apa nama dia? ATV Eco Flora. Memang best. So kalau korang nak cari something yang adventure dekat Johor ni, macam aku sit bagi 2-seater. Aku punya trail ada C2 trail. Dia ada banyak trail, A2, A1, C1, C2. So aku pilih C2 sebab dia lama, dalam 2 jam macam tu. Agak puas lah. Ini pun 2 jam lebih kot, 2 jam setengah. Sebab dia ada macam certain viewpoint tau, certain checkpoint yang korang kena berhenti, yang korang boleh ambil gambar. So sekarang ni macam kau tengok dalam video, memang basah. Memang aku yang main lumpur apa semua. Aku nak mandi, aku nak makan. So untuk yang dah tengok video ni, jangan lupa like. Lepas tu kalau boleh subscribe lah. And then tinggalkan komen and share. So bye, kita jumpa dekat episod yang seterusnya. Ciao.